Saya sangat aktif di gym. Saya daripada dulu benda ni dah memang rutin hidup saya harus ke gym. Seminggu sekurang-kurangnya 4-5 kali. Jadi tapi dalam masa yang sama saya makan pun berpada-pada. Bukan tak boleh makan, kita makan, tapi janganlah makan sampai lepas habis makan tu senak perut, nak bangun tak boleh, dah rasa macam you need a wheelchair, that kind of thing kan. So for me makan ni kena berpada-pada. Sebab makan ni tak akan habis, tak akan lari. Kalau kita rasa macam, sedap sangat ni, besok lusa boleh lagi makan, kan? So for me, you kena ada self-control lah. Sedap macam mana. And then selalunya, I try not to ambil benda yang bergula. Air, I cuba air kosong. Kuih pun, seminggu sekali 2 je saya akan hidang. Macam bulan puasa ni, jaranglah nak tengok kuih atas meja saya untuk buka puasa. Sebab bagi saya dalam makanan pun kadang kita makan, tapi buah kena ada. Sebab kuih ni kita tahu kan banyak gula kan. Bukan tidak makan bila teringin, tapi tak boleh hari-hari. Saya memang buat macam tu dekat rumah, memang itu saya punya rule lah, supaya semua orang dapat jagalah kan. To be honest, bila kadang-kadang terkeluar juga gambar-gambar orang buat apa yang nak tunjuk dia masak dan dia tunjuk sekali dia makan, siap berbunyi, that kind of thing kan. Saya sebenarnya tak boleh nak digest benda tu. Sebab bukannya you boleh buat bunyi macam mana pun, tapi sedap tak sedap still is a question mark, right? So macam lepas tu benda-benda yang orang yang selalu macam tu selalu yang benda-benda makanan yang contoh cheese tu berlambak-lambak, bersepah, yang betul-betul fattening lah orang kata kan. So benda-benda tu sebenarnya saya tak katalah tak boleh makan. Tapi kita ni dalam nak makan, kita kena in moderation. Kalau kita makan burger pun ada cheese pun, cheese tu tak adalah sampai macam jadi nampak macam tak senonoh, cheese tu macam teruk sangat kan. Cheese, tak tahulah, ini pandangan saya kan. So bagi saya, benda-benda yang tunjuk makan banyak, habiskan satu talam seorang-seorang, it's not healthy. It's not healthy. Sekarang ni mungkin you boleh rasa benda tu seronok, tapi in future it's not gonna be good for your body. Kesianilah badan kita. Kalau kita tak sayang badan kita, siapa nak sayang kan? So for me, medical check up ni memang kena buat daripada awal. Sebab penyakit ni bukan kira dah tua. Sekarang ni orang muda pun banyak yang berpenyakit kan. Saya bukan kata yang saya tak akan dapat penyakit. Saya bukan seorang manusia yang fikir macam, takkanlah aku kena ni, takkanlah aku sakit ni. Saya selalu aware macam saya sangat takut. So bila saya takut, what do? I look after myself. I jaga makan. Kita buatlah apa yang kita boleh kan. Yang lain tu kita serah kat Tuhan lah.